Bersama saya adalah pakar kita untuk hari ini, Abang Handsome. Ya, dari www.abanghandsome.com, seorang blogger tentang kewangan dan pelaburan. Terima kasih kerana bersama kami, bang. Okey, sama-sama. Baiklah, bang. Apakah nasihat abang untuk peserta-peserta kita berdasarkan apa yang abang dengar tadi? Nasihat saya ada 3, iaitu yang pertamanya, mereka perlu tahu kenapa mereka perlu membuat pinjaman. Yang keduanya, mereka perlu tahu kedudukan kewangan diri mereka. Yang ketiga, apa yang mereka rasakan, sama ada mampu atau tidak, barulah mereka mencari pakej-pakej pinjaman yang bersesuaian. Dan pakej-pakej tersebut, antara item yang perlu mereka lihat adalah berapa kadar faedahnya, berapa panjang tempoh pinjamannya. Daripada situ barulah mereka boleh menyusun sama ada mereka mampu atau tidak untuk melunaskan pinjaman mereka sehingga habis. Teknik abang tadi yang betul-betul fokus dan precise, ya, dengan kiraan-kiraannya, dengan versus lawan menggunakan naluri kita. Macam saya ketepikan naluri. Saya lebih percaya kepada kalkulator. Maknanya mereka perlu mengira sebelum membuat keputusan. Bang Handsome, ada apa-apa lagi yang Bang Handsome boleh beri nasihat kepada mereka di rumah? Okey, kepada penonton, terutamanya anak-anak muda, sila berdisiplin di dalam melunaskan pinjaman anda. Kerana angka-angka yang dikeluarkan baru-baru ini terhadap kadar muflis rakyat Malaysia agak menggerunkan, terutamanya di kalangan anak-anak muda. Terima kasih, bang. Itu dia pesanan dari Abang Handsome. Kita akan bersama peserta kami.